bilakah waktu kita ni digalakkan berdoa? Ini waktu mustajab yang kita nak cari. Apa makna mustajab? Waktu yang betul-betul Allah kabulkan. Jadi jangan cakap sembarang-sembarang pada waktu-waktu ini. Okay, sebaiknya kalau contohlah kita ada hajat dan sebagainya, carilah waktu-waktu ni. Pertama sekali, menurut ulama terdapat 5 waktu lah. Pertama, sebelum waktu subuh. Maknanya waktu kita tengah sahur tu ke, berdoalah. Cakap yang baik-baik. Jangan marah-marah waktu subuh pagi-pagi dah marah-marah. Jangan. Sebab itu waktu malaikat semua mengaminkan doa kita. Keduanya, selepas solat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar. Nanti lepas solat, berdoalah. Rebutlah peluang itu. Kalau mungkin dalam bulan biasa, kita tak buat. Kita malas-malas sikit. So bulan Ramadan ni kita kejarlah. Semampunya. Yang ketiga, ketika hampir waktu berbuka. Selain daripada bersegera berbuka, sunnahnya adalah berdoa. Berdoa waktu hampir berbuka, mintalah apa-apa yang kita nak. Allah sangat pemurah pada bulan Ramadan. Sedangkan tidur pun pada waktu Ramadan, siang hari lah, siang hari dikira sebagai ibadah. Maksudnya sayang betul Allah ni pada bulan Ramadan. Jadi ambil peluang ni. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Allah dah janjikan bulan Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Takkan tak nak rebut. Baik, yang keempat, selepas melakukan amal ibadah. Amal ibadah banyak. Contohnya, lepas belajar nanti, menuntut ilmu kan, kita duduk majlis ilmu, doa. Doa. Lepas sedekah, doa. Lepas kasih jiran makanan, benda baik kan? Kongsi makanan. Lepas masak, doa. Benda yang baik. Kita masak tu kan untuk nak beri makan pada keluarga contohnya. Itu benda yang baik. Jadi ibadah kan juga. So, kita doa. Dan yang terakhir, di antara tarawih dengan tarawih. Bila imam baca, contohlah fadlan minallah, contoh kan bila kita sembahyang tarawih dia baca, kita dengar dia baca, ke dalam hati pun kita doa boleh. Cakap Melayu pun boleh. Ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, contoh. Macam tu. Ya Allah, mudahkanlah urusan aku. Ya Allah, lutut ni sakit. Ya Allah, baikkanlah. Boleh. Mintalah doa apa saja. So 5 waktu ni rebutlah, kerana inilah waktu mustajab dalam bulan Ramadan untuk kita berdoa. Mudah-mudahan kita amalkanlah sedikit ni. Dan yang terakhir, saya kongsikan sedikit zikir. Buatlah zikir ini sekurang-kurangnya 3 kali. Sedikitnya 3 kali lah dalam setiap malam Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Apa maksudnya? Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, yang maha lembut, yang maha mulia. Maha suci Allah, Tuhan yang menguasai langit yang 7, dan dialah Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Ini kita betul-betul sebut nama Allah dan kita betul-betul mengagungkan Allah. Jadi zikirlah, bacalah. Sekurang-kurangnya 3 kali. Bila nak baca? Bila-bila. Yang penting waktu malam. Macam tu. Dia kata malam Ramadan. Kita tak tahu apa rahsianya pada waktu malam itu, tapi yang penting kita puji Allah. Kita tasbih. Kita mengakui kebesaran Allah SWT pada malam Ramadan. Inilah amalan yang orang kata special sikit lah daripada bulan-bulan biasa.